Okey, Malaysia servis guys. Dengan mata. Kocang, kocang. Oh. Daishi. Bukan Daishi. Itu Toshitakan. Geleng kepala dia apabila Syahir servis dalam cara yang begitu. Nampak Dia sampai jadi servis Jepun yang pertama. First ball baik. Ini hantaran Azlan Alias. Step saja. Dah diduga keadaan itu. Dua kosong. Malaysia di depan. Syahir. Alamak. Ini agak jauh ke belakang. 1 Jepun, 2 Malaysia kandas. Malaysia 3 Syahir. Come on. Mudah dinaikkan di situ. Kencang kali ni nampaknya libasan daripada Toshitakan Naito. Iaitu berpasukan. Mudah dinaikkan Syahir. Farhan hantaran ke tepi. Itu lari blocking namanya. Bagaimana pasukan? Pasukan ni ada 3 regu akan beraksi bagi setiap negara lah. Nak 8 kamera pun boleh. Macam cerita Matrix masih boleh bagi. No hal punya. Janji adalah sumber kewangan. Farhan nak menghantar tinggi. Azlan agak jauh. Bijak tetapi dia cuba. Saya mati. Dia masih mencuba tapi Farhan ada membadik dan hantaran daripada belakang itu. Azlan pukulannya di peha tetapi tandukan dan drop Azlan congkir tapi agak ke belakang. Itu kali pertama sebenarnya Azlan kena drop tangan arwah ini. Ketabahan. Amin. 5 Malaysia, 3 Jepun. Syahir Rosdi. Itu baik. Weh, kena mana tu? Kena hidung? Saya rasa macam kena... Mana kena tu? Macam kena... terus fokus nampak tu. Kesan kena bola tu dia terus fokus. First ball Syahir. Nampaknya berkesan. Malaysia 4 Jepun. Nampak laju. Dia kata Syahir punya servis lagi laju pada motor saya. Penonton tak percaya. Laju, nampak tak? Kalau saya buat hujung Malaysia 4 Jepun tau. Lambungan kali ni. Satu servis muda Azlan ambil. Ini dia rembat. Mendapat mata ke-8. Wan Wasabi dia kata, bang, terima kasih lah bang. Aku stres hari ni dengan ulas. Syahir Rosdi bola ini mungkin akan pergi side 5. 5 adalah antara 6 dengan nombor 3. Kita tengok di situ. Dia drop. Masih dalam permainan. Kata mereka bola tu batal. Tidak. Pengadil kata, mana dia batal? Dia sendiri. Saya tak pasti apa yang berlaku. Mungkin kena bahagian dalam lagi. Janganlah. 9 Malaysia 4 Jepun. Keluar terus. Itu servis ke? Syahir Rosdi akan mencari pemain nombor 10 saya kira. Ryo Nakajima. Betul tak? Tapi betul lah. Dia dapat ambil lah. Alamak. Dia boleh pukul lagi. Dia boleh ambil tapi tak dipukul. Kita salah video kita hantar ni. Pula baru 10. Adakah mata ni akan bertambah lagi untuk Jepun? Kita lihat. Sudah Syahir Rosdi. Farhan ke tinggi untuk Azlan Alias. Mudah. Tengok sekali lagi ulang tayang. Antara ini. Dia macam tengok iklan zaman dulu. Dia kata, mudah. Ujamin orang. Kami akan remove, kami akan block.
Kita nak tengok takraw happy-happy, jangan nak komen-komen yang happy-happy ya. Tolong hormati orang lain. First ball gagal di situ. Masih dibadik oleh Farhan dengan mudah saja. Kita tengok fancy move by Farhan. Saya rasa dengan Kasut Vans ini Farhan begitu yakin dengan semua gerak-geri dia. Kita tengok. Dia 5 je pun. Kita masih berjaya kekalkan mereka 5. Malaysia sudah 12. Syahir kaki kiri sambil mengangkat tangan. Dan hantaran tinggi ni untuk Azlan. Mudah. Saya suka betul. Kali ini mungkin sasarannya adalah sasaran 3. Antara pemain nombor 6 dengan pemain nombor 10. Kita tengok sama-sama. Tidak ditukar side. Tetapi itu juga membantu. Agak sedikit tak sampai daripada Azlan Alias tadi. Kalau kita lihat, Syahir terpaksa melonjakkan badannya. 14 mata akhir Malaysia. Dah Syahir sekali lagi. Ini saya rasa satu pukulan Azlan yang dengan fancy menanduk lagi. Semua tak siap. Dua kali ini cara bagus ni. Tunjuk ni. Itulah kelebihan Malaysia. Tandukan yang bagus daripada Azlan Alias. Fancy.